agak bimbang dengan persembahan Baksan, tetapi Baksan tetap Baksan. Hari ini Arif Aiman Figueiredo akan membantu beliau untuk mencari sesuatu di awal permainan. Arif Aiman akan berdepan dengan Dinesh Rawilson Batwil maupun Dominic Tan. Kelibat pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Tidak ketinggalan pemain jersey nombor 25 ini, iaitu Figueiredo. Shooting range yang akan digunakan sebaik mungkin dalam kawasan penalti. Itulah yang perlu disekat oleh pemain-pemain Sabah terlebih dahulu. Kerana ini bukan saja cerita tentang berpasukan, malahan ia juga akan berkisar kepada keupayaan individu di depan pintu gol. Gary Steven Robert, anak kelahiran Kulim Kedah. Musim yang agak panjang juga bersama dengan pasukan Sabah. Terima kasih kami ucapkan kepada kesemua penyokong-penyokong yang hadir di stadium, yang terus merancakkan saingan Liga Malaysia musim 2025-2026. James Singham menanti tiupan whistle. Fusem Mat Saleh untuk separuh masa yang pertama bermula langsung dari Stadium Sultan Ibrahim. Lihat bagaimana serangan awal ini akan memungkinkan sesuatu untuk JDT. Awal-awal lagi Khairul Fahmi Cik Mat dipaksa bekerja. Walaupun kedudukan offside, tetapi itu satu petanda awal. Dalam tempoh 20 saat mereka mahukan momentum itu dibina dengan baik. Betul, Hafizal. Kita tahu di permulaan permainan, jadi tidak akan menunggu masa yang lama untuk memastikan mereka pergi ke kawasan menyerang untuk mendapatkan apa-apa percubaan. Dan ini yang berlaku, tetapi nasib Bergson awal sedikit untuk menerima umpanan daripada pemain JDT di kawasan tengah dan terperangkap dalam kedudukan yang offside. Razabal akan memberikan tumpuan kepada si Fuentes. Arif Aiman belakang untuk mencari Paul Paratal. Secara asasnya mereka bermain hantaran-hantaran pendek. Lihat bagaimana switch play dikembang ke seberang sana untuk Oscar Arribas. Pertukaran posisi dijangka akan berlaku. Hantar ke depan. Tempoh 1 minit yang agak mencabar untuk Sabah. Dorongan yang baik dari Arif Aiman ke tengah. Afiq berada di situ. Tak sampai, namun masih lagi dalam kawalan. Arif Aiman berpusing untuk bergerak secara solo dari Arif Aiman. Bahaya kedudukan ini, namun sedikit perlahan memaksa Dinesh mengeluarkan bola dari kawasan bahaya untuk memberikan sepakan sudut yang pertama untuk pasukan tuan rumah. Ya, satu kelebihan yang pasti untuk Arif Aiman, dalam kawasan yang sempit dia mampu untuk pergi dengan situasi yang mudah untuk memastikan dia ada ruang di kawasan hadapan, dan sebentar tadi cuba membuat pergerakan yang baik, tetapi ada pemain Dinesh untuk memastikan mendapat sepakan penjuru. Ya, Arif Aiman hantar ke tengah, perebutan berlaku. Afiq Faizal agak sedikit marah pada kedudukan dia agak rapat bersama dengan Fusem Saleh. Dari perlawanan. Sekali lagi sepakan sudut yang kedua. Arif Aiman pasti mencari Isfarilov maupun Irazabal. Tandukan! Seperti yang saya katakan, datang tiba-tiba dari Isfarilov. Kredit kepada Khairul Fahmi Cik Mat. Ya, satu hantaran yang baik daripada Arif Aiman di kawasan hadapan, dan Israfilov membuat larian ke hadapan untuk menandu bola itu. Sekali lagi Arif Aiman. Peluang bagi pasukan JDT. 4 sepakan sudut dalam tempoh tak sampai 1 minit lebih. Isfarilov dengan tandukan ditepis Khairul Fahmi Cik Mat. Kali ini Razabal
Dan juga Ismailov masih lagi menjadi tumpuan. Nanti sepakan dari Ageze ke tengah. Belum ada sentuhan-sentuhan yang boleh saya katakan 5 atau 6 sentuhan, Nizam. Betul. Saya perhatikan approach pasukan JT di awal permainan cukup baik. Mereka tidak memastikan ruang yang terlalu banyak apabila pasukan Sabah cuba melakukan apa-apa gerakan. Dan Stuart Wilkin untuk mencari si Fuentes sangat jauh. Pembinaan serangan akan bermula di bahagian bawah dengan hantaran-hantaran pendek. Terus mencari Arif Aiman. Satu clearance penting dilakukan oleh Rawilson Batuil. Hantaran ke dalam. Rata Tiel ke belakang mencari Ismailov. Dari segi possession, mereka mahu untuk Sabah datang menekan sekaligus membuka ruang yang lebih. Betul. Kalau mereka bermula daripada kawasan belakang, kawasan bawah, kita tahu untuk membuat pemain Sabah terutama sekali di kawasan bertahan push up, dan mungkin ada ruang di belakang pemain-pemain back 4 ataupun back 3 pasukan Sabah, dan masa itu mereka akan melakukan gerakan untuk memastikan ruang di belakang itu dapat digapai untuk mendapatkan apa-apa percubaan ataupun jaringan. Pada ketika ini, dalam konteks taktikalnya, menarik untuk melihat BP dan juga BPO, ball possession dan juga ball possession opponent. Pada ketika tidak ada bola untuk bertahan, Arif Aiman hantar ke depan, peluang bagi pasukan JDT untuk membuka jaringan yang pertama dari Oscar Arribas. Minit kelima, JDT di depan dengan 1-0. Satu pembinaan serangan yang begitu menarik. Ya, memang bermula daripada kawasan tepi. Arif Aiman memenangi bola di kawasan tengah dan membuat larian agak jauh juga, lebih kurang dalam 4 ataupun 50 meter untuk memastikan dia ada ruang di kawasan hadapan untuk membuat crossing di bahagian tengah. Dan kalau kita lihat balik Bergson dan juga Figueiredo, pantas meluru di kawasan tengah untuk memastikan bola itu pergi ke kaki Figueiredo dan membuat assist kepada Arribas yang berlari di kawasan tepi untuk membuat percubaan menggunakan kaki kanan untuk penjaringan gol pertama untuk pasukan JDT. Sempat dia berpusing dari Figueiredo, kemudiannya melihat kemarahan Oscar Arribas, kemudiannya mencari posisi di sebelah kanan Khairul Fahmi Chairman untuk jaringan pertama dihasilkan. Ya, satu gerakan yang tersusun, Hafizal, daripada pergerakan yang dimulakan oleh Arif Aiman untuk mendapatkan jaringan ini. Satu tindakan awal pressing yang dilakukan oleh Arif Aiman sebenarnya membuka kepada gerakan yang menghasilkan jaringan pertama. Satu lagi hantaran menarik dari Figueiredo. Bergson sedang bersiap sedia untuk memberikan jaringan yang kedua, namun sedikit lewat. Pada ketika bola itu dihantar sedikit lepasi di bahagian depan Bergson. Ya, satu gerakan yang baik di kawasan kanan pintu gol pasukan JDT, pasukan Sabah, dan kita boleh nampak Afif Fazail membuat larian yang baik dan membuat crossing di kawasan tengah untuk Bergson, tetapi sayang pemain Sabah sempat untuk menafikan pergerakan ini. Lagi dengan sepakan sudut, pemain-pemain tinggi lampai ditolak masuk ke dalam kawasan penalti. Bagaimana kali ini? Oh, hampir-hampir. Tiga pemain pertahanan Mara, Ismailov, Irazabal juga berada dalam kedudukan dalam kawasan penalti untuk menyambut sepakan sudut sebentar tadi. Ya, ini juga hantaran yang baik di kawasan hadapan juga. Dan kalau kita lihat balik, ada 3 ataupun 4 pemain JDT meluru ke arah bola untuk mendapatkan sentuhan, untuk mendapatkan jaringan, dan akhirnya Irazabal yang dapat membuat sentuhan, tetapi sayang bola itu melewati palang. Sabah, saya rasa mereka juga perlu menolak sedikit bahagian tengah untuk membantu pada ketika serangan mahu dibina. Betul.
Dominic. Agak sukar juga untuk mendapatkan penguasaan bola yang lebih di kawasan tengah untuk pasukan Sabah setakat ini. Selamat untuk bermain kita layan safety first dari Rawison Batwil. Ish. Tengah di situ ada Dan Palanos. Palakanos. Steven Robert. Stuart Wilkin berada di bahagian tengah, sudah pun meminta bola. Coba terus. Setidak-tidaknya ada effort yang dimiliki untuk memberikan sepakan sudut yang pertama untuk pelawat. Selepas rempatan yang dilakukan oleh Stuart Wilkin. Ya, pembukaan permainan yang baik di kawasan tengah. Yang pertama untuk pasukan Sabah untuk memastikan Stuart Wilkin ada ruang untuk membuat percubaan dan terbias pemain pertahanan pasukan JDT. Sepakan sudut untuk pasukan Sabah. Pendek Cifuentes untuk Stuart Wilkin. Lantas semula ke tengah. Di situ ada Gary Steven Robert di bahagian tengah. Rempatan terus. Ini kedudukan yang agak bahaya. Figueiredo sudah pun bergerak. Oscar Arribas sedang membuka permainan. Peluang untuk Figueiredo bagi menghasilkan jaringan yang kedua. Satu counter attack pantas yang dijelmakan oleh JDT. Jika tadi membabitkan Figueiredo dan juga Oscar Arribas, kali ini Oscar Arribas untuk Figueiredo. Ya, dua jaringan pergerakan yang berbeza yang ditampilkan oleh pasukan JDT pada malam ini, dan jaringan ini melalui satu pergerakan counter attack yang pantas yang dilakukan oleh Arribas dan juga Figueiredo. Arribas membuka ruang yang baik untuk Figueiredo di kawasan hadapan, dan apabila bola itu masuk di dalam kawasan kotak penalti, Figueiredo dengan pantas untuk menafikan langkah Khairul Fahmi Cimat untuk menafikan gerakan ini, dan yang satu peluang yang cukup besar untuk mendapatkan jaringan, dan ini jaringan yang baik daripada pasukan JDT yang dijaringkan oleh Figueiredo. 5 minit berselang. 2 gol sudah pun dihasilkan di Stadium Sultan Ibrahim. Mereka berbahaya menerusi individu. Mereka berbahaya menerusi counter attack. Jawapannya adalah pada jaringan yang kedua. Pada minit ke-11, menerusi Figueiredo. Apa reaksi kem pasukan Sabah selepas dua jaringan pantas ini? Cifuentes bersama dengan Jesse Ingham. Sepakan percuma untuk pasukan Sabah. Selepas Sajid Mujahid dijatuhkan. Saya bicarakan bagaimana tanpa bola dan juga bersama bola. Dengan keadaan counter attack sebegitu, memerlukan kudrat dan juga keupayaan pantas untuk bertahan. Setuju, Ustaz. Jadi sepakan percuma untuk Sabah. Pendek. Stuart Wilkin hantar ke depan. Rebutan di bahagian depan pintu gol pasukan JDT. Stuart Wilkin terpaksa tolak ke belakang untuk Khairul Fahmi Cimat. Sedikit bahaya kedudukan ini. Rebutan bola 50-50 pada ketika Khairul Fahmi Cimat mengalami kecederaan. Mendes cukup pantas dia menutup ruang dan juga pergi ke arah bola untuk memastikan Khairul Fahmi perlu dengan pantas tu menafikan ataupun menggerakkan bola ini. Mereka tidak akan komit terlebih awal di kamp pasukan JDT, tetapi akan berada pada kedudukan untuk melakukan marking. Itulah yang dilakukan Rawison Batwil.
Kembang ke seberang sini untuk Azad Haras. Agak perlahan, agak lemah. Percubaan yang dilakukan oleh bekas pemain skuad Projek FM ini. Svarilov cari di bahagian tengah, ada Mendes. Oscar Ribas. Baksan hanya berada di bahagian depan bersorangan. Mereka sedang bermain secara possession di bahagian tengah. Afiq. Lihat bagaimana ruang yang dimiliki untuk melakukan hantaran dan juga gap yang terlalu jauh untuk melakukan marking di kalangan pemain-pemain pasukan Sabah. Ya, penguasaan yang baik setakat ini daripada pasukan JDT. Untuk 15 minit yang pertama ini kita lihat approach mereka setiap kali mereka ada bola cukup baik dan memastikan player-player ataupun pemain-pemain yang tiada bola mencukupi di kawasan hadapan untuk memastikan mereka mendapatkan apa-apa percubaan sehingga mereka mendapatkan dua jaringan. Fuentes bersorangan. Kena si Fuentes untuk sepakan gol untuk bagi pasukan JDT. Svarilov. Yes. Untuk Paula Paratal. Jauh kali dari Svarilov untuk mencari Arif Aiman. Arif Aiman tak lepas. Paksa tolak keluar dan finish untuk lontaran ke dalam. Batas diambil. Aiman ke belakang untuk Paul Tiarap. Masih lagi dalam kedudukan mereka mengawal secara total di bahagian tengah. Pasukan JDT. Oscar Ribas. Afiq nanti untuk memberikan bantuan. Dari Afiq. Lihat dalam kedudukan yang dua kali sebenarnya pada posisi pengadil. Iaitu Fusemat Saleh. Ya, perbezaan setakat ini kita boleh lihat pemain-pemain JDT membuat hantaran sesama mereka untuk menggerakkan transisi mereka jika ingin mereka melakukan gerakan di kawasan hadapan dan ya, first touch yang baik, penukaran permainan ataupun arah bola yang cukup baik dan cuba memastikan pemain bahagian serangan untuk pergi mendapatkan ruang yang lebih baik untuk mendapatkan apa-apa percubaan. Dalam ataupun sepakan percuma. Sudah membabitkan Raul Paratal. Kawal rapi setakat ini seperti yang saya bicarakan. Azad Haras maupun Dinesh terpaksa bekerjasama dalam arti kata kebanyakan hantaran akan dihalakan kepada Arif Aiman. Betul. Tengah restore wicket. Mudah untuk Syihan. Ya, kasih untuk Oscar Ribas. Figueiredo bersiap sedia di bahagian tengah. Bantuan akan diberikan di bahagian tengah ini. Mereka akan memulakan untuk mencari kedudukan Oscar Ribas maupun Arif Aiman. Oscar di seberang sana. Peranan penting dilakukan oleh James Singham.
terjadi antara terus mencari Haji Mujahid. Kali ini Sabah menerusi Cifuentes untuk Stuart Wilkin. Lepas dari Stuart Wilkin, masih dalam permainan. Stuart Wilkin menanti rakan Cifuentes, Gary Steven Robert. Setidaknya keberanian untuk sedikit memegang bola lebih lama untuk bergerak dari satu posisi ke satu posisi. Jo, Fizal, larian forward yang cukup baik daripada Stuart Wilkin, dan dia berjaya membawa bola itu masuk di dalam kawasan kotak penalti untuk mendapatkan apa-apa crossing, tapi dapat dinafikan oleh pemain pertahanan. Dan ya, selepas itu dapat kembali bola itu dan membuat hantaran kepada Gary Steven Robert yang ingin membuat percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT. Kosong 20 minit usia perlawanan. Cifuentes tidak ada rakan. Usia hantaran dilakukan oleh Cifuentes. John Paul di main ini. Pengendali dari Australia. Afiq cuba untuk mencari Buxton, tak sampai. Hantaran output dari Afiq Fazail sebentar tadi. Ya, setakat ini Fizal perlu ada penambahan agresif untuk pasukan Sabah untuk memastikan mereka ada sedikit penguasaan bola dan cuba mengatur apa-apa gerakan terutama di kawasan menyerang. Kerana sekarang ini kalau kita lihat balik, memang penguasaan penuh untuk pasukan JDT dengan membuat hantaran-hantaran sesama mereka dan masih lagi mencari ruang-ruang yang baik untuk mendapatkan apa-apa gerakan untuk membuat percubaan. Masih dalam permainan walaupun usaha ataupun begitu keras dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi. 14 adalah Jen Palekanos. Keras rebutan bola di antara Azad Haras. Fizal, agak baik juga setakat ini prestasi Azhad dalam permainan pada malam ini kerana saya lihat dia mempunyai confidence yang baik juga apabila bola berada di kaki untuk memastikan tidak mudah hilang bola itu untuk melakukan apa-apa gerakan susulan selepas itu. Mereka bermain di semua departmen, bekerja dengan baik setakat ini. Ditambah dengan ruang yang dibuka, ruang yang dibina oleh pasukan JDT ini. Fahmi Cemat untuk Dinesh, bahaya kedudukan ini. Lihat bagaimana mereka menang bola di bahagian penting. Arif Aiman akan hantar ke depan. Leret untuk Figueiredo. Apabila anda melakukan kesilapan mudah dalam kawasan sendiri dengan berdepan pemain-pemain yang memiliki mentaliti pressure yang cukup baik, pressing yang cukup baik, anda akan dihukum. Betul, Fizal. Ya, hilang bola di kawasan bahaya daripada Dinesh dan Arif Aiman dengan bijak menutup ruang dengan membuat pressing yang baik sehingga memenangi bola dan bola itu dapat kepada beliau kembali di kawasan kotak penalti dan membuat crossing rendah dan Figueiredo membuat larian berlari di kawasan space untuk mendapatkan hantaran daripada Arif Aiman itu untuk membuat tapping untuk menjaga gol ketiga untuk pasukan JDT. Bola dari Akaze kemudiannya untuk Arif Aiman datang pada kedudukan yang langsung tidak diberikan cabaran untuk Figueiredo meletakkan nama selaku penjaring untuk jaringan yang ketiga buat pasukan Joe Darul Takzim.
3-0. Minit ke-23. Hampir lorongan untuk mencari kedudukan Arif Aiman. Namun peluang lagi dimiliki oleh pasukan JDT. Arif Aiman Benson sedikit ke belakang. Clearance dari Gary Steven Robert. Lihat bagaimana pemain-pemain di bahagian pertahanan naik ke bahagian saya katakan separuh padang, Niza. Ya, untuk memberi ruang yang sedikit untuk pasukan JDT di kawasan pasukan Sabah di kawasan tengah, dan ini yang berlaku. Mereka apabila bola itu masuk di kawasan itu, mereka akan memberi pressing yang pantas dan mula melakukan apa-apa gerakan susulan selepas memenangi bola itu di kawasan, terutama di kawasan tengah. Empat minit masuki minit ke-25. Belum ada percubaan yang boleh diangkat sebagai berbahaya untuk pasukan Sabah. Pada ketika JDT datang lagi, Daxon, Arif Aiman mempunyai peluang dari Arif Aiman untuk sepakan sudut berikutnya. Pemain-pemain pertahanan pasukan Sabah perlu untuk mengelak bermain dalam kawasan sendiri. Pada ketika saya katakan pressing itu ditekan semaksimum mungkin, Niza. Ya, kalau kita lihat gerakan daripada Arif Aiman tadi untuk mendapatkan percubaan ke arah itu, memang kita lihat memang agak sedikit ruang untuk pasukan Sabah untuk melakukan gerakan susulan. Arif Aiman belakang sedikit, namun masih lagi dalam kawalan. Afiq Fazail naik ke atas. Pemain pertahanan untuk membantu. Namun recovery yang begitu baik. Azad Haras bersorangan untuk memberikan lontaran ke dalam. Dia bersorangan pada ketika menyerang untuk pasukan Sabah. Kalau yang terakhir itu kita boleh nampak ada dua pemain JDT untuk menutup ruang untuk Azhad melakukan apa-apa gerakan selepas itu. Mereka datang lagi. Momojo Rawisan Batuil sempat untuk menjatuhkan badan bagi menyelamatkan. Antara true ball yang mau dilakukan mencari pada kedudukan Baxon dan juga Arif Aiman. Cifuentes. Selagi Cifuentes. Lepas pertembungan Oscar Ribas dan juga James Ingram. 14 ada Dan Palacanos. Tengah clearance terus dilakukan oleh Irazabal. Daxon sedang bergerak. Bekalan Dominic untuk mengekang. Namun agak keras. Tackle yang dilakukan oleh Dominic untuk memberikan kad kuning pertama dari Fuses Mat Saleh untuk Dominic Tan. Ya, kepantasan memainkan peranan yang cukup besar di pergerakan ini, dan kita dapat lihat tadi Pearson membuat tampanan menggunakan dada ke kawasan ruang yang dia ingin membuat larian selepas itu. Tetapi ya, dengan pantas Dominic Tan membuat tackling untuk mematikan pergerakan daripada Pearson. Oscar Ribas untuk Akaze. Berkembang ke seberang sini untuk mencari Arif Aiman berdepan dengan Dinesh. Yari terpaksa turun ke bawah. Dinesh. Clearance yang tak jauh. Mudah dibaca oleh pemain-pemain pasukan JDT. Isfarilov.
Pertandingan beliau bersama dengan Erzabal cukup kukuh pada ketika ini. Raul Paratal. Masih lagi Raul. Untuk Mendes. Ada 3-4 pemain saja berada di bahagian depan. Mereka menyedari perlu untuk memastikan marking itu berada dalam kedudukan yang baik. Stuart Wilkin. Gary Stephen Robert untuk Azad Haras. Namun dia dijatuhkan sebentar tadi oleh Raul Paratal. Ya, belum lagi kita melihat pergerakan dari pemain Sabah, terutama sekali apabila mereka ada bola untuk memulakan gerakan di kawasan tengah untuk mendapatkan sentuhan yang lebih lama ataupun membuat pas dengan lebih lama untuk memastikan mereka boleh membuat gerakan apa-apa gerakan susulan selepas masuk di kawasan yang lebih berbahaya. Offside. Faiman. Fik bersama dengan Gary. Serahkan sepasukan JDT satu ketika dahulu. Agak tenggelam sedikit untuk Dan Palekanos. Kerana pergerakan pasukan Sabah akan lebih menjurus kepada Stuart Wilkin, Nizar. Ya, agak kurang, agak minimal dia menerima bola, terutama sekali di kedudukan beliau bermain untuk menerima bola. Setiap kali pemain Sabah mempunyai bola, terutama sekali daripada pemain pertahanan. Dan pergerakan dia juga agak terbatas di kawasan itu kerana pemain-pemain JDT lebih bijak untuk menguasai di kawasan itu. Fuentes. Pemain saya katakan disiplin ketika bertahan untuk JDT dalam peratusan yang begitu baik. Setengah jam telah pun berlalu, 3-0 untuk Joe Darul Takzim. Redo. Wah, baik untuk Baxter da Silva bagi mencari jaringan yang keempat. Namun masih dalam permainan. Bagaimana kali ini? Tidak offside. Baxter lagi ke tengah. Kini peluang untuk Arif Aiman dengan rempatan di tepis Figueiredo. Kesibukan melampau untuk Khairul Fahmi Ciamat. Melayan lawatan yang dilakukan oleh barisan depan Baksan, Arif Aiman, Figueiredo. Ya, percubaan berturut daripada pemain-pemain JDT, bermula daripada Baksan melepasi trap outside dan membuat satu lawan satu, membuat percubaan terus ke arah pintu gol. Dapat diselamatkan oleh Khairul Fahmi Ciamat dan dapat juga bola itu kembali kepada beliau. Dan ini percubaan daripada Figueiredo yang terakhir selepas Arif Aiman membuat percubaan direct terus ke arah Khairul Fahmi. Begitu baik Khairul Fahmi Ciamat. Betul. Menarik berlaku, namun mudah. Lihat bagaimana ketenangan yang dimiliki oleh Svarilov. Arif Aiman bersama dengan Dinesh. Di tengah ada Afiq. Tidak offside untuk Figueiredo. Peluang bagi pasukan Joe Darul Takzim. Tak sempat walaupun tekanan sudah pun dilakukan oleh Dominic Tan. Ya, hantaran yang cukup sempurna daripada Ignacio. Meleritkan bola itu, membuat turun bola yang cukup baik di kawasan tengah. Dan Figueiredo dengan baik membuat larian untuk melepasi trap outside pasukan Sabah dan ada peluang pergi ke kawasan kotak penalti, cuba memperdayakan Dominic Tan untuk mendapatkan percubaan, tetapi sayang Dominic Tan berjaya untuk menafikan gerakan daripada Figueiredo. Tegasan dari Fusimat Saleh untuk sepakan sudut. Akaze akan melakukan sepakan.
Hantar ke depan. Taklukan. Dua pemain mengalami kecederaan pada perebutan bola di udara. Figueiredo dalam usaha untuk melepaskan ataupun mengatasi marking yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Sabah. Hantaran daripada corner kick daripada Aga di kawasan tengah cukup baik, tetapi cukup ramai pemain Sabah yang berada di kawasan itu untuk menafikan corner ini untuk Figueiredo membuat tandukan terus ke arah pintu gol. Diberikan oleh saudara Farid Yusof, bekas graduan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam. Antara fisio agak lama bekerja untuk JDT. Susko Menos dengan 3 jaringan yang dimiliki, kelebihan 3 jaringan. Pastinya tenang untuk menuju ke bilik persalinan dalam tempoh 10 minit berbaki ini, Nizam. Betul. Agak tenang setakat ini untuk pasukan JDT kerana ya tekanan yang cuba ditampilkan oleh pemain Sabah tidak cukup untuk mereka mendapatkan percubaan ataupun ruang-ruang yang baik di kawasan hadapan dengan lebih konsisten dan penguasaan penuh juga untuk pasukan JDT setakat ini. Hantaran akan berkisar atau perkataan paling mudah akan mati di bahagian tengah untuk Sabah. Betul. Apakah memungkinkan perlu memasukkan pemain-pemain yang mempunyai larian dan juga space yang baik untuk dijelmakan. Arif Aiman nanti akan hantar ke depan. Setup dari Afiq. Agak sedikit fancy di bahagian depan. Fahmi Ciamat tewas 3 kali. Semuanya menyisi satu pergerakan berpasukan yang begitu menarik. Figueiredo bertembung dengan Dinesh Septatari. Azin Mojagic juga terpaksa turun ke bawah untuk mendapatkan bola. Sentiasa menjadi orang yang pertama untuk pergi ke arah bola. Pemain JDT itu yang saya rasa memudahkan mereka untuk menangi bola itu kembali ataupun cuba melakukan apa-apa gerakan susulan selepas menangi bola itu. Masih dalam permainan, Arif Aiman, ada tarikan dilakukan walaupun Raul Parata mahukan advantage diberikan. Paksa menarik Arif Aiman untuk menghalang kemarahannya. Tapi bijak Arif Aiman menggunakan tubuh badan untuk membuat turning terhadap Dinesh untuk memastikan dia menghadap pintu gol pasukan Sabah. Dari AKZ. Namun set piece yang mahu mencari Arif Aiman sebentar tadi tak menjadi. Mungkin juga dalam bahagian tengah selain daripada kedudukan yang mereka mahu bermain secara pendek dalam kawasan sendiri, namun ia sangat berbahaya pada ketika ini untuk Sabah, Niza.
Betul Hafizal. Mereka perlu lebih tahu untuk bila mempercepatkan pergerakan bola ataupun untuk memastikan mereka perlu lebih pantas daripada pemain-pemain JDT apabila ada bola untuk menggerakkan bola untuk pergi ke kawasan hadapan, kerana kita tahu dan kita lihat pemain-pemain JDT memang tidak memberi ruang yang terlalu banyak untuk pemain-pemain Sabah untuk menggerakkan bola. Lepas dari Figueiredo, terkena kaki ketika larian mau dilakukan. Namun masih lagi JDT, kali ini Malaysia Arif Aiman. Oscar Arribas masuk ke bahagian tengah. Untuk Baxen da Silva, rembatan. Meret dari Baxen. Masih lagi bergantung kepada pergerakan-pergerakan membuat antaran-antaran pendek di kawasan bahaya pasukan Sabah dan pemain JDT dengan baik dapat membuat gerakan ini dan bola itu pergi kepada Bergson yang berada di kawasan kotak penalti dan untuk membuat percubaan dapat menggelicik pemain di kawasan hadapan. Kerana Fahmi Encik Mat masih lagi menjadi orang yang cukup penting untuk pasukan Sabah menafikan percubaan daripada Bergson. Stone Wilkin, James Ingram untuk Dan Palekanos. Gary Steven Robert sedang bergerak. Agak lambat kawalan ataupun decision making yang mau dilakukan oleh James Ingram. Zabal hantar ke tengah, namun tak sampai. Lihat bagaimana mereka menang bola. Oscar Arribas, dia mahukan larian itu dilakukan terus oleh Bergson maupun Arif Aiman. Afiq Fazail untuk Aga Kaze. Mendes, Oscar Arribas. Perlu untuk sedikit masuk ataupun melakukan tekanan. Jika tidak, space ataupun ruang itu dibuka dengan mudah oleh pemain-pemain JDT. Hantaran yang baik, hantaran triangle yang baik daripada pemain JDT. Tidak kisah triangle itu besar ataupun kecil, masih lagi mereka mampu untuk keluar dengan baik, dengan aman untuk melakukan pergerakan susulan ke dalam. Selepas tekanan yang mau dilakukan oleh Bergson ke atas Dinesh. Empat atau 3 minit lebih lagi sebelum aksi separuh masa yang pertama ditamatkan. Figueiredo. Lagi tak sampai hantaran dari James Ingram. Oscar dilihat seolah-olah bermain di bahagian tengah, kerana dia masuk begitu pantas untuk membantu menambah ataupun in numbers in attacking pada ketika rakan-rakan berada bersama dengan bola. Sekali lagi peluang untuk JDT, terpaksa tandukan keluar dilakukan untuk sepakan sudut yang ke-6 ataupun ke-7 untuk JDT setakat ini. Satu crossing yang baik untuk mencari ruang di kawasan kotak penalti, di kawasan belakang, tetapi tiada pemain JDT yang membuat follow up untuk menyambung hantaran itu. Apakah mampu untuk menghasilkan sesuatu melalui sepakan ini? Bergson paling berada di bahagian belakang untuk Arif Aiman. Dari Arif Aiman ke depan untuk memberikan satu lagi sepakan sudut pada saingan berbaki kurang lebih dari 2 minit setengah untuk ditamatkan. Aga Kaze ke depan, lepas tadukan peluang dengan tapping kaki kiri untuk Raul Paratal. Menjadi individu berikutnya meletakkan nama selaku penjaring untuk gol keempat.
dari pasukan Joe Darul Takzim. Sekali lagi menerusi sepak kanan sudut. Lihat bagaimana dia berada pada kedudukan yang begitu mudah pada perebutan pegelutan di depan pintu gol. Bola itu sedikit ke belakang untuk tapping mudah pemain pertahanan pasukan Joe Darul Takzim untuk jaringan yang keempat sebelum mereka menuju ke bilik persalinan. Kukuh untuk JDT selepas bola terkena di bahagian belakang jersey Bingham. Di situ ada Raul untuk memastikan untuk jaringan keempat pada minit ke-44. Ya, sedikit kesilapan daripada pemain pertahanan pasukan Sabah keluar untuk pergi ke bola dan tidak melihat pemain lain, pemain menyerang ataupun Raul Parra yang dapat membuat jaringan ini untuk membuat jaringan yang keempat untuk pasukan JDT. Batuil, Dinesh. Cuma 1 minit tambahan masa diberikan kepada berlawanan. Fuzimat Saleh untuk asis paruh masa yang pertama ini. Jen Palakanos untuk James Senggam depan, namun tampanan dilakukan oleh Razabal untuk sepak kanan sudut buat pasukan Sabah. Ini mungkin serangan terakhir di separuh masa yang pertama. Tidak-tidaknya perlu memanfaatkan sebaik mungkin peluang ini untuk mendapatkan percubaan on target ataupun jaringan. Cifuentes. Okay. Bagaimana kali ini? Lepas. Serangan balas dilakukan. Arif Aiman, Figueiredo. Di situ ada Oscar Ribas. Baksan sudah pun mengangkat tangan. Perlahan saja kini mencari Oscar Ribas. Dari Oscar, kemudiannya untuk hat-trick buat Figueiredo. Satu pembentukan serangan, satu kawalan permainan individu yang begitu menarik dari kamp Joe Darul Takzim. Nyata mengembirakan. Duli Amat Mulia, pemangku Sultan Joe Ismail yang turut berada di stadium meraihkan jaringan yang kelima. Satu skill yang begitu menarik dari Oscar. Dia lepas, satu turning dilakukan, kemudiannya secara bersahaja dari Joao Victor Prado Figueiredo untuk jaringan yang kelima. Ya, satu gerakan jaringan counter attack yang baik daripada pemain JDT dan akhir sekali disudahkan dengan cukup sempurna melalui back heel oleh Figueiredo, hasil hantaran daripada Arribas. Dan jaringan itu menamatkan aksi separuh masa yang pertama di Stadium Sultan Ibrahim dengan hat-trick Figueiredo, Raul Parra dan juga Arribas untuk Joe Darul Takzim 5, Sabah 0. Separuh masa yang pertama berakhir. Separuh masa yang kedua menampakkan Sabah membuat dua pertukaran dengan memasukkan Jeffrey Chiu bersama-sama dengan Fergus Tenny dalam usaha untuk setidak-tidaknya ada bentuk serangan yang mahu ditampilkan pada separuh masa yang kedua ini. Apapun 5 jaringan yang terhasil memerlukan
pasukan Sabah lebih efektif pada ketika mereka diserang kerana counter attack yang ditampilkan cukup berbahaya. Bermula separuh masa yang kedua dengan 5-0 untuk JDT. Serangan awal sekali lagi Figueiredo, namun dia terlepas sedikit. Cristiani. Ada sedikit kekasaran dilakukan. Apakah Israfilov dan juga Irazabal akan diuji? Apakah akan ada bentuk perubahan corak permainan untuk pasukan Sabah yang pastinya mahu melupakan apa yang berlaku di 46 minit di separuh masa yang pertama? Ya, hendak atau tidak mereka perlu bijak untuk menekan pemain JDT itu, memastikan ada sedikit penguasaan bola dan boleh melakukan apa-apa gerakan selepas itu. Berikan Gary Steven Robert. Ketika Cifuentes berada di sebelah sana sudah mengangkat tangan. Figueiredo. Kembali bermain di bahagian belakang. Zabal untuk Oscar Ribas. Afiq datang membantu. Kali ini layer untuk bertahan itu sudah nampak sedikit untuk pasukan Sabah. Israfilov untuk Irazabal. Figueiredo telah pun bergerak. Dan kalanya melihat untuk Figueiredo, dia lebih sebagai freeman. Ya, betul, Rizal. Dari Arif Aiman. Dia kembali memiliki bola. Figueiredo ke belakang, namun tak sempat. Clearance terus dilakukan oleh Jeffrey Chiu. Gerakan sebegitu yang bahaya untuk pasukan Sabah daripada pemain JDT. Sentuhan-sentuhan sedikit di dalam ataupun di depan kawasan kotak penalti itu cukup berbahaya jika benda itu berlaku dengan baik untuk memastikan selepas itu ada gerakan untuk membuat percubaan. Ini zon yang berbahaya untuk Khairul Fahmi Cermat mengarahkan. Benteng dibina segera. Insiden membabitkan Baxen dan juga Rawison Batuil. Apakah Arif Aiman ataupun Baxen sendiri yang akan mengambil sepakan ini? Khairul Fahmi Cermat mahu rakan-rakan membina benteng. 4 tidak termasuk Jeffrey Mendes dan juga Oscar Ribas. Ataupun Agi Akazat. Kena benteng. Gary Steven Robert. Saya akan mengambil sepakan ini. Arif Aiman di seberang sana. Irazabal sudah naik. Begitu juga dengan Israfilov. Cubaan terus, namun jauh tersasar. Ya, di separuh masa kedua ini kita boleh lihat pasukan Sabah lebih menekankan untuk menutup ruang di kawasan tengah. Kita boleh lihat ramai pemain diletakkan di kawasan itu untuk memastikan ruang yang lebih kecil untuk pemain-pemain JDT masuk. Cristiani juga perlu bergerak sedikit untuk mencari ruang kerana
Dia kini akan bertindak selaku penyerang utama di bahagian depan menggantikan Ajin Mujagi. Srafilov mengalami kecederaan. Selepas separuh masa pertama ataupun separuh masa yang kedua, 5 minit berlangsung. Saya rasa dari segi pertahanan untuk Sabah ada sedikit kemajuan ditampilkan jika nak dibandingkan di separuh masa yang pertama, Zah. Ya, setuju. Misal kalau di masa pertama earlier 5 ataupun 10 minit memang cukup besar ruang yang mereka berikan kepada pemain-pemain JDT, dan sekarang ini Cubaan luar kotak penalti dari Aga Kazet. dia mengadakan ruang untuk diri beliau sendiri, menggelecek 2 pemain di hadapan beliau dan membuat percubaan menggunakan kaki kiri yang baik, dan bola itu direct terus ke arah Karu Famichima. Zabal untuk Oscar Ribas. Afiq Arif Aiman di seberang sana kosong, nanti untuk melakukan larian. Jadi mereka akan memulakan semula di bahagian bawah. Srafilov. Terlibat di situ adalah Raul Parta, antara penjaring gol pasukan JDT. Antara ke dalam, atas dia ambil oleh Oscar. Menariknya untuk melihat pada setiap pergerakan siapa akan bertindak selaku konektor di bahagian tengah, kerana itu memainkan peranan yang penting. Teruskan kata pengadil perlawanan Arif Aiman. Tak sampai, masih lagi Arif Aiman. Oscar Ribas sudah pun menunjukkan isyarat dari Arif Aiman untuk sepakan sudut yang pertama di separuh masa yang kedua yang dimiliki oleh JDT. Ya, bijak Ardinesh menafikan apa pergerakan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi untuk mendapatkan ruang untuk membuat crossing masuk di dalam kawasan kotak penalti kecil. Kabut di depan pintu gol pasukan Sabah. Awalan kurang kemas dari Jeffrey Chiu untuk sepakan sudut berikutnya. Jadi tidak datang lagi kali ini. Tandukan sempat juga dari Baksan. Ya, bola yang sepatutnya dihantar di kawasan belakang disebabkan ada 3 pemain JDT di kawasan itu. Baksan berada di kawasan itu yang dapat membuat tandukan juga, tetapi ada biasa dari pemain tanda pasukan Sabah. Sepakan sudut ke tengah, rebutan terlepas. Masih lagi kawalan Figueiredo. Kadang kelang kabut di depan pintu gol. Namun kali ini Afiq Fazai dipersalahkan. Tindakan yang dilakukan ke atas Fergusoni. Ya, masih lagi tidak membenarkan apa pergerakan susulan selepas memenangi bola, dan kita boleh lihat ini Fergusoni dihadang oleh Afiq Fazai untuk melakukan serbuan ataupun pergi ke kawasan tengah untuk pasukan Sabah. Belum ada pertukaran, dan ini pertukaran yang pertama akan dilakukan oleh JDT. Apabila membawa keluar Aga Kazan dan Herbati dibawa masuk.
Jadi pastinya percubaan-percubaan dari luar kotak penalti, percubaan-percubaan jauh akan kita saksikan pada ketika Haris Naim, Farhan Roslan dan juga Fakhrul Iman kelihatan sedang melakukan warming up. Sampai Cifuentes perbincangan di antara Jeffrey dan juga Cifuentes. Sampai dimaklumkan jumlah penonton yang hadir pada malam ini di Stadium Sultan Ibrahim adalah 12.480 penonton yang bersama-sama menyaksikan di stadium. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anda yang memilih Astro Arena untuk mengikuti siaran secara langsung ini. Sama ada menggunakan Suka Astro Go, platform-platform yang telah pun kami sediakan untuk tatapan anda. Pelekanos ke bawah sedikit. Zabal untuk Israfilov. Herbati. Arif Aiman. Semula ke Herbati. Di tengah nombor 28 adalah Mendes. Herbati membuka permainan di sebelah sana. Bola terkena tangan Jeffrey. Masih lagi konsisten pemain JDT menekan di kawasan hadapan dan mereka tidak memberi ruang ataupun tidak membenarkan pemain-pemain Sabah cuba membawa bola itu lebih jauh untuk pergi ke kawasan menyerang pasukan JDT. Filov untuk Razama. Faiman sudah pun berada di seberang sana. Cantik dia masuk ke dalam, tinggalkan untuk Herbati. Peluang bagi pasukan JDT. Herbati berkembang untuk mencari Oscar Ribas. Bakson sampai untuk Herbati. Razabal datang membantu. Seperti yang Niza katakan, bagaimana triangle itu tidak pecah. Ia memudahkan setiap pergerakan itu di setiap sudut. Akan ada untuk membentuk triangle itu bagi memudahkan hantaran dilakukan. Oscar Ribas. Tarikan ke atas James Singham. Setakat ini baik tekanan daripada pemain Sabah apabila pemain JDT masuk di kawasan menyerang ataupun kawasan bertahan pasukan Sabah. Masih lagi mereka mampu untuk mengecilkan ruang walaupun kita lihat masih ada percubaan-percubaan daripada pemain-pemain JDT. Setidak-tidaknya mereka dapat mengurangkan risiko pemain-pemain JDT boleh membuat jaringan tambahan. Fuentes. Sehingga Stop Wilkin untuk Dean Palakanos. Lepas dari Herbati. Figueiredo sempat melihat kedudukannya sama ada berada di kedudukan offside ataupun tidak. Bahaya kedudukan ini untuk Sabah, untuk Baksan dan sepakan penalti. Hampir pasti pada insiden dari belakang dari Dinesh untuk memberikan sepakan penalti buat pasukan Jodol Takzim. Akan diambil sendiri oleh Bakson. Ya, masih lagi mereka agak baik apabila ada bola dan apabila memulakan pergerakan menyerang, mereka akan cuba mempercepatkan pergerakan bola itu dan satu hantaran jauh daripada Herbati dapat kepada Arif Aiman dan juga Bergson yang berada di belakang ataupun mendapatkan ruang yang lebih besar di kawasan belakang dan Arif Aiman bijak membuat hantaran kepada Bergson sehingga kan beliau dihadang ataupun di tackle oleh pemain
Sabah untuk mendapatkan sepakan penalti ini. Sini Baksan da Silva diberikan tugas untuk sepakan penalti ini. Apakah mampu untuk terus mengukuhkan kedudukan JDT yang semakin cemerlang. Separuh masa yang pertama dengan 5 gol dari Baksan untuk 6-0 buat pasukan Johor Darul Takzim. Satu kesilapan mengundang sesuatu yang pasti tidak diingini. Jadi Baksan Gustavo Silveira da Silva meledak lagi. Bagaimana teknik yang diambil untuk mencari posisi di penjuru bagi meletakkan jaringan ke-6 buat pasukan Johor Darul Takzim. Cukup mudah Baksan mengambil sepakan penalti ini untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan JDT. Jaringan tersebut sekaligus meletakkan Baksan da Silva sebagai penjaring terbanyak Liga Malaysia secara keseluruhannya, mengatasi rekod yang dipegang oleh Indra Putra Mahyudin. Jadi Baksan untuk angka 6 buat JDT. ...107 gol. Mengatasi rekod 106 gol yang dicipta oleh Indra Putra Mahyudin. Musim 2024-2025, Baksan meledak dengan 32 jaringan. Datang lagi kali ini Figueiredo. Kesukaran Sabah adalah untuk mengawal, datang dalam kedudukan di bahagian tengah untuk menambah bilangan pemain di bahagian tengah itu sukar. Setuju Rizal. Memang kalau kita lihat setiap kali pasukan JDT ingin menyerang, cukup pemain di mana-mana kawasan yang mereka perlu isi untuk memastikan kelancaran pergerakan untuk menyerang. Sepakan percuma ke tengah, lepas syarat untuk sepakan gol dari perkara perlawanan. Kita menjangkakan juga melepasi minit ke-70 Nisa. Saya menjangkakan Cisco Munoz akan melakukan pertukaran lagi, melihat kepada Hidalgo umpamanya. Betul. Di samping Syarul Saad, Dikir Badak berada dalam senarai, mungkin juga Roman Morales. Ya. Karena berdasarkan 63 minit perjalanan perlawanan, mereka menyumbang ataupun pemain yang telah pun diturunkan menyumbang sesuatu yang sangat-sangat positif. Berarti tengah untuk Figueiredo, tinggalkan untuk Mendes. Arif Faiman berada di seberang sana. Cubaan terus sekali lagi, dia cuba untuk melakukan aksi seperti yang dilakukan pada jaringan gol yang dihasilkan pada separuh masa yang pertama. Ya, cukup sempurna pergerakan dari pemain JDT. Ada saja pemain-pemain jika bola itu terlepas sedikit ataupun jauh sedikit daripada kawasan yang lebih bahaya, dan ini Arif Aiman membuat hantaran volley first touch masuk kembali dalam kawasan kotak penalti kecil, dan ya, Figueiredo dengan pantat pergi ke kawasan depan untuk membuat sambungan. Son
107 gol. Faiman. Pas dari Arif Faiman, bahaya kedudukan ini. Ke tengah semula untuk mencari Baksan. Lihat bagaimana defending untuk pasukan Sabah pada ketika ini. Arif Faiman. Zabal datang naik ke atas. Fuentes yang perlu ditewaskan, namun shading yang baik untuk menyelamatkan keadaan pada situasi dia boleh melakukan hantaran crossing sebentar tadi. Ya, bagi saya perlu menekan dengan lebih baik lagi pemain-pemain Sabah untuk memastikan mereka juga mampu untuk mencipta ataupun melakukan apa-apa gerakan untuk mendapatkan percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT, dan mereka juga perlu bijak untuk memastikan kawalan bola juga cukup baik. Jadi Figueiredo dibawa keluar. Yang akan masuk seperti tadi kelihatan jersey nombor 6 iaitu Hong Wan. Bersama dengan Romal Morales. Jadi dua pertukaran dilakukan oleh pasukan JDT. Satu pemain bahagian tengah, satu pemain penyerang. Pertukaran dilakukan oleh JDT pada kedudukan 6-0. Ia pastinya akan menggembirakan penyokong-penyokong JDT melihat kepada jaringan-jaringan yang dihasilkan. Kali ini Herberty berkembang ke seberang sini untuk Oscar Ribas. Bola telah pun keluar. Terima kasih kepada saudara Udin turut menyaksikan secara langsung ini. Penyokong Tega Johor Taksim. Lagi Arif Faiman bersama dengan Romal Morales. Arif Faiman, percubaan gerakan solo ini dimiliki oleh Arif Faiman sebentar tadi. Ya, pembacaan yang baik daripada gerakan yang dilakukan oleh Arif Faiman ini di antara Raul Para, Romal Morales dan juga Arif Faiman yang membuat percubaan di kawasan near post, di kawasan hadapan untuk memastikan dapat memerangkap Khairul Fahmi. Langsung tidak diberikan tekanan, memudahkan bantuan ataupun menambah pemain di bahagian tengah. Lihat bagaimana Israfilov, Irazabal, Morales. Kali ini tengah mencari Afiq. Oh, satu tindakan keras yang dilakukan oleh Kiaris Timur Robat. Tapi Afizal, yang bagusnya pemain JDT apabila mereka cuba melakukan gerakan, ada 2 ataupun 3 pemain yang akan berlari, membuat larian ke hadapan. Itu saya rasa satu perkara yang bagus untuk menggerakkan pergerakan bola, dan yang antara mereka juga cukup tepat untuk memastikan ada apa pergerakan yang lebih bahaya selepas mendapat bola antaran itu.
Azael. Abati diberikan tugas. 3 pemain membina benteng. Abati terkena benteng. Namun masih lagi penguasaan JDT Malaysia Arif Aiman. Israfilov untuk Abati. Afiq. Abati semula untuk Hong Wan. Di sini ada Israfilov. Sen berjaya melakukan sedikit sentuhan untuk memastikan kawalan terus dimiliki oleh JDT. Hong Wan berkembang ke seberang sini untuk Oscar Ribas. Fik. Abati, turning yang baik. Lihat bagaimana ini mungkin kad kuning untuk Gary Steven Robert selepas 2 tindakan dalam masa yang agak singkat. Diberikan perhatian oleh Fusi Mat Saleh. Emosi pasti terganggu dengan kedudukan 6-0. Tapi kalau kita perhatikan memang Gary sentiasa akan menjadi orang yang terakhir sebelum pemain-pemain JDT membuat last pass ataupun cuba membuat percubaan terus ke arah pintu gol. Dia terpaksa melakukan perkara-perkara seperti ini kerana dengan kedudukan 6-0 sekarang ini, dan pasukan JDT masih lagi konsisten menyerang untuk mendapatkan jaringan yang lebih mungkin dan cuba membuat percubaan on target ke arah pintu gol. Dan juga Arif Aiman. Abati terlepas selepas peluang yang dimiliki melalui sepakan percuma, terkena benteng. Arif Aiman encung sedikit. 20 minit mungkin mau digunakan sebaik mungkin oleh JDT untuk terus menekan Sabah. Bila memasukkan pemain-pemain di bahagian tengah, Hong Wan diletakkan di bawah sedikit untuk melihat bagaimana Abati dilihat sebagai konektor utama di bahagian tengah. Zah, ya, usaha tu mungkin masih lagi kekal untuk mereka mungkin ingin membuat gerakan-gerakan yang lebih baik, tidak kisah daripada kawasan tepi maupun kawasan tengah. Dan cubaan untuk mendapatkan percubaan on target juga masih lagi konsisten untuk pasukan JDT, dan mendapatkan jaringan juga tetap perkara yang sama menjadi keutamaan mereka untuk game pada malam ini. Untuk Abati teruskan kata berada perlawanan pada ketika Dan Palakanos sedikit berang Arif Aiman, namun sempat ditolak dan Dinesh untuk memberikan sepakan sudut. 7 ataupun 8 sepakan sudut yang dimiliki oleh JDT. Jika tadi Raul Paratal berjaya meletakkan nama selaku penjaring, selaku poin pertahanan, apakah kali ini Israfilov maupun Irazabal antaranya akan menjadi tumpuan ke tengah. Tandukan dari Bakson. 108. 2 untuk pribadi, 7 untuk JDT. Sempurna sudah untuk satu pergerakan yang begitu baik. Kredit kepada sepakan sudut dari Arif Aiman yang mempunyai ketepatan pada ketika Bakson menuju untuk melakukan tandukan tersebut. Di belakangnya ada Irazabal. Jadi Bakson da Silva untuk memberikan jaringan ke-7 buat Johor Darul Takzim.
Ya, hantaran yang cukup baik, cukup sempurna daripada Arif Aiman dan hiduan yang baik juga daripada Bergson untuk meluru ke kawasan yang dihantar oleh Arif Aiman untuk membuat tandukan untuk mendapatkan jaringan yang ke-7 untuk pasukan JDT oleh Bergson. Syamsan dibawa masuk. Untuk menggantikan Age Akazen Barutia. Arif Aiman. Oh, dia melepasi 2 kawalan. Yang terakhir dia cuba untuk mengatasi Khairul Fahmi Jemat selepas melepasi Cifuentes. Ya, gerakan menggelincir cukup baik daripada Arif Aiman. Masih lagi berpaksikan di kawasan tepi di mana kedudukan beliau. Cuba mengelirkan pemain-pemain Sabah yang cuba menutup ruang untuk Arif Aiman membuat percubaan ke arah pintu gol, tetapi sayang bola itu tersasar di kawasan kiri pintu gol pasukan Sabah. Tujuh kosong. Farhan Roslan akan masuk menggantikan Dan Pelecanos. Hidalgo juga dibawa masuk. Peringkat awal Nizam, kalau kita lihat Sabah cuba untuk bermain dengan 5 pemain pertahanan, Ya. tetapi ruang yang dimiliki oleh JDT itu, saya suka untuk mengambil kata kunci yang diberikan oleh Nizaruddin, bagaimana triangle itu. Mereka akan bergerak seiring dalam kedudukan triangle itu. Ya, tapi yang pasti hantaran mereka juga cukup tepat, cukup sesuai dengan keadaan untuk melakukan gerakan susulan selepas membuat hantaran yang terakhir untuk pemain-pemain terutama sekali di kawasan hadapan. Kesaran dilakukan untuk sepakan percuma yang dimiliki oleh Sabah. Dia diberikan kawalan dan juga sukar untuk melepasi barisan pertahanan JDT Pakistani. Stuart Wilkin dan juga Jeffrey Chiu. Menit ke-78. Dari Jeffrey Chiu. Baik juga sepakan ataupun percubaan dilakukan. Awal lagi mudah dibaca oleh Shihan. Ya, setidak-tidaknya ada percubaan on target walaupun melalui sepakan percuma, dan kita boleh lihat bola itu jatuh di kawasan padang sebelum melantun ke tangkapan Shihan. Minit lagi singgah minit ke-80. Ini insiden membabitkan James Ingham dan juga Manuel Hidalgo. Dah untuk Israfilov. Zabal ke belakang. Mereka langsung tidak menunjukkan mahu mengendurkan sedikit pergerakan. Zabal untuk Afiq. Tak lepas dari Hidalgo.
Hidalgo. Lantaran dari Baxon ke tengah tandukan. Hampir-hampir menambah koleksi jaringan dari Romel Morales. Ya, setelah membuat hantaran-hantaran pendek di kawasan tepi dan satu gerakan yang baik di antara Baxon dan juga Hidalgo, sehingga Hidalgo ada ruang di kawasan hadapan membuat crossing first touch untuk Romel Morales di kawasan tengah, tetapi Karul Fahmi dapat menafikan tandukan daripada Romel Morales. Syarul Arif. Syarul semula. Abati di tengah. Irazabal. Abati. Yeri sudah pun mengalami kecederaan, sedikit hencut-hencut. Yang terus dari Karul Fahmi Jemat datang lagi. John Wilkin, Hong Wan, ini Baxon. Percubaan terus dari Baxon. Bias untuk sepak kanan sudut. Mempunyai banyak ruang untuk Baxon selepas dia menerima bola daripada Hong Wan dan cuba membuat turning untuk melihat pintu gol di mana kedudukan Karul Fahmi cuba membuat percubaan di kawasan apa-apa, tetapi ada biasan daripada pemain tanah pasukan Sabah. Sekali lagi dead ball situation akan diberikan perhatian menerusi sepakan sudut ini kerana mereka telah pun dihukum menerusi sepakan sudut pada jaringan yang ke-7. Percubaan terus dari Arif Aiman, lihat bagaimana hantaran itu dilakukan. Accurate betul hantaran daripada Herberty terhadap Arif Aiman yang berada jauh di belakang di kawasan Papos, cuba membuat half volley tetapi terkena benteng tanah pasukan Sabah. Dari Arif Aiman untuk kapten pasukan Afiq. Di tengah ada Hidalgo untuk Herberty. Morales. Percubaan pasti dilepaskan. Satu lagi sepakan sudut. Memaksa Dominic Tan merebahkan badan bagi menyelamatkan keadaan. Dia cuba mengadakan ruang untuk diri beliau sendiri membuat percubaan masuk ke dalam kawasan kota penalti di kawasan dalam buat percubaan. Masih lagi ada biasan. Dominic Gary. Bahaya kedudukan ini. Romel Morales. Afiq. Herberty, lihat dalam kedudukannya agak rapat dan juga krem sedikit. Mereka menyegerakan untuk keluar dari zon bahaya itu. Hong Wan. Herberty tinggalkan untuk Romel Morales. Hidalgo di situ. Menanti rakan Romel Morales. Arif Aiman. Masuk ke bahagian tengah dari Arif Aiman. Lepas. Lecehkan yang menarik untuk sepakan percuma. Selepas Dominic Tan jatuhkan Arif Aiman. Mungkin kali ini giliran Arif Aiman lah. Setuju. Melihat kepada body language-nya, mahukan sepakan ini akan diambilnya sendiri. Lihat bagaimana dia lepas dari 4 pemain. Betul. Walaupun sempit kawasan itu, tetapi masih lagi boleh membawa bola itu pergi ke hadapan di kawasan yang lebih bahaya. Ini 4, mungkin 5 pemain pada kedudukan yang agak hampir dengan pintu gol pasukan Sabah. Herberty bersama dengan Arif Aiman. Apakah Herberty ataupun meninggalkan untuk Arif Aiman? Dari Herberty. Cantik. Oh. Kelajuan bola dan juga lokasi yang dipilih sudah pun diintai dengan baik oleh Herberty. Ya, Karul Fahmi hanya melihat saja. Mungkin dia menyedari mungkin Arif Aiman akan membuat percubaan ini ataupun sepakan ini. Tapi Herberty cuba mencuri untuk memastikan dia ada ruang di kawasan apapun untuk membuat hantaran ataupun sepakan percuma ini.
tetapi sayang bola itu tidak tepat ke kawasan yang sepatutnya untuk mendapatkan jaringan. Fuentes dibawa keluar Maxis Musa. Minit untuk Maxis Musa berada dalam sebelasan pasukan Sabah. Nyata kedudukan ini bukanlah yang diinginkan. Segala usaha telah pun mereka lakukan. Terlepas dari Arif Aiman, Farhan Roslan cuba untuk mengajar peluang bagi pasukan JDT dari Arif Aiman. Datang Farhan Roslan untuk melakukan clearance. Ya, cukup pantas Arif Aiman bergerak di kawasan yang lebih bahaya di kawasan tepi. Dan kalau kita lihat boleh ada 2 ataupun 3 pemain hanya melihat saja Arif Aiman membuat larian dan juga masuk di dalam kawasan kotak penalti dan membuat percubaan menggunakan kaki kanan mungkin untuk mencari di kawasan belakang kawasan Papus untuk menewaskan Khairul Fahmi, tetapi dapat ditampan dengan baik oleh Khairul Fahmi. Hidalgo untuk Syarussan terlepas, clearance ke tengah ataupun tapping ke tengah. Afiq Fegesteni, Roma Morales, dia juga turun ke bawah. Lihat bagaimana terlepas saja ia cukup berbahaya. Romel teruskan, Gary, ada tarikan dilakukan oleh Hong Wan. Agak sukar Gary untuk pergi di kawasan hadapan untuk memastikan ada gerakan susulan dari pemain Sabah. Kerana kalau kita lihat balik tadi ada 2 ataupun 3 pemain untuk ruang untuk Gary untuk memastikan hidup bola itu untuk bergerak. Jauh dari Dominic untuk mencari Farhan Roslan. Antara satu hal yang datang membantu. Betul. Hidalgo. Jatuhkan oleh Maxis Musa. Syahul ke tengah untuk Baksan tak sampai. Stuart Wilkin juga terlalu kuat untuk mencari Maxis Musa. 3 minit berbaki, mungkin 2 minit. Tidak termasuk masa tambahan di separuh masa yang kedua. Ya, sedikit hampa daripada pemain Sabah. Walaupun cuba menekan terutama sekali apabila pemain-pemain JDT masuk di kawasan bertahan mereka dengan meramaikan pemain di kawasan tengah, tetapi apabila mereka ada bola memulakan gerakan untuk membuat hantaran itu agak sayang selalunya tidak tepat, dan ada pemain-pemain JDT kerap kali juga memenangi bola setiap kali pemain-pemain Sabah cuba melakukan gerakan permulaan. Datang lagi kali ini Herberty bergerak secara solo, percubaan terus. Ini yang anda katakan tadi ya, Fizal. Apabila Herberty ada bola di kawasan tengah, dia akan cuba mencari ruang untuk membuat percubaan terus. Tidak kisah sebenarnya. Jika ada ruang yang besar di hadapan, jarak itu tidak penting untuk beliau. Jika mereka memberi ruang terlalu banyak pemain-pemain pertahanan pasukan Sabah, dia akan buat percubaan sebegini untuk mendapatkan jaringan. Kosong ini untuk melengkapkan jumlah jaringan keseluruhan yang dimiliki oleh JDT adalah 25 jaringan secara keseluruhannya. Bolos 3. Sementara Sabah ini keputusan tewas kali pertama pada ketika mereka menghuni tangga ke-9. Dua jaringan, 2 bolos sebelum perlawanan ini.
Di penghujung aksi separuh masa yang kedua, dengan 2 minit tambahan masa diberikan pengadil perlawanan untuk Sabah melakukan sesuatu setidak-tidaknya memulai satu jaringan ataupun bagaimana? Zah? Fergusteni. Peluang bagi pasukan Sabah. Itu peluang terbaik sebenarnya secara keseluruhan untuk Sabah, Liza. Ya, seperti kata-kata anda menjelma dalam padang untuk pasukan Sabah mendapat peluang ini daripada Fergusteni, antara daripada Farhan Roslan dan biasan ataupun terlepas bola daripada Israfilov, dan ada ruang untuk membuat percubaan terus ke arah pintu gol, tetapi sayang volley yang cuba dilakukan oleh Fergusteni tidak tepat untuk mendapatkan percubaan untuk target, dan sekurang-kurangnya mendapat satu jaringan untuk pasukan Sabah. Morales bersorangan. Dia dijatuhkan untuk satu lagi sepakan percuma. Pantas diambil oleh Arif Aiman. Abati untuk Hidalgo. Lepas dari Hidalgo, namun agak lemah. Hantaran ke bahagian tengah bagi Steny. Berpusing, tolakan ke belakang untuk James Ingham. 27 adalah Maximus Musa. Semakin menghampiri untuk menantikan tiupan whistle. Namun Sabah sedang berusaha keras. Tak lepas dari Jeffrey Chiu. Mudah dibaca oleh Syarul. Syarul naik ke atas. Arif Aiman. Lepas dari Arif Aiman untuk Baksan mencari hat-trick, dan ianya berhasil. 8-0, 108 untuk Baksan Da Silva. Hanya ada beberapa saat sebelum tiupan whistle, Arif Aiman memulakan segala-galanya untuk disudahkan oleh siapa lagi kalau bukan Baksan Da Silva. Ya, keinginan, tetap keinginan Hafizal untuk menambahkan jaringan. Kita boleh nampak di permulaan sebentar tadi mendapat sepakan percuma. Arif Aiman mempercepatkan pergerakan bola, dan dia sendiri membawa bola itu masuk dalam kawasan kotak penalti, dan memberi ruang kepada Bergson, mencipta peluang kepada Bergson untuk menjaringkan gol ke-8 untuk pasukan JDT. Jadi segalanya akan dipersiapkan oleh Fuser Mat Saleh untuk tiupan whistle bagi kejayaan 8-0. JDT menewaskan